Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pelajar dari Ijazah Sarjana Muda Muslimuddin dengan Kaunseling Semestinya bagi sesi 2022 telah ditugaskan untuk membuat tugasan secara berkumpulan. Tugasan kertas kerja ini disediakan khusus untuk subjek Mabahith dan membuat Wa'idiat di bawah pimpinan Dr. Muhammad Hasrul bin Syuhabi. Kami diminta untuk mencari satu video seminar mengenai akidah ketuhanan dan kami memilih video Ustaz Wadi Anwar yang bertajuk Perjalanan Alam Barzah. Video ini berdurasi selama 1 jam 23 minit 25 saat. Di dalam kertas kerja ini, kami mengulas tentang alam barzah secara terperinci. Oleh yang demikian, kertas kerja kami menjelaskan tentang latar belakang video, latar belakang penceramah, isi kandungan ceramah, ulasan ceramah beserta kesimpulan. Kami mengharapkan kertas kerja ini telah mencapai objektif yang diinginkan. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang maksud alam barzah. Menurut Kamus Lisan Al-Arab oleh Ibnu Manzur, makna alam barzah ialah satu tempat di antara dunia dan akhirat sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, iaitu daripada waktu mati hinggalah dibangkitkan. Jadi, sesiapa yang mati bermakna dia telah memasuki alam barzah. Disebut dalam Mukhtar Al-Sihah, makna barzah ialah dinding pembatas antara dua benda. Ia juga membawa makna apa yang terdapat di antara alam dunia dan alam akhirat, sejak dari waktu kematian seseorang sehingga dia dibangkitkan. Jadi, siapa yang mati, maka itu bermakna dia telah masuk ke dalam alam barzah. Al-Jurjani dalam Al-Barifat berkata, Al-Barzah disebut sebanyak 3 kali dalam Al-Quran dan semuanya disebut dalam bentuk kata nama. Dari segi bahasa, ia bermakna sesuatu atau penghalang antara dua perkara. Imam Al-Qurtubi pula menjelaskan ayat di atas menyebut bahawa barzah itu ialah alam di antara kematian dan kebangkitan. Menurut Syekh Ali Al-Sabuni, alam barzah adalah alam yang dilalui oleh manusia setelah meninggal dunia. Barzah dari sudut bahasa adalah pemisah antara dua benda. Alam selepas kematian dinamakan alam barzah. Ini kerana ia menjadi pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. 2.0 Latar belakang video. Video yang dikaji adalah video daripada saluran YouTube Abu Khadijah yang bertajuk Perjalanan Alam Barzah. Nama penceramah ialah Ustaz Wadi Anwar yang merupakan penceramah bebas yang berasal daripada Sungai Petani, Kedah. Ceramah beliau yang menyentuh hati dan menarik minat rakyat Malaysia daripada pelbagai peringkat umur. Beliau juga terkenal di media sosial. Video yang diambil adalah daripada video asal kuliah Maghrib dan soal jawab agama yang diadakan pada hari Selasa bertarikh 7 April 2015. Durasi video yang dikaji adalah 1 jam 23 minit 25 saat yang memperolehi sebanyak 613,000 tontonan di platform YouTube. Ulasan daripada video yang dikaji adalah hasil penerangan yang jelas berdasarkan dalil Al-Quran yang benar dan bukan sekadar penerangan daripada logik akal semata-mata. Cara penyampaian penceramah juga menarik perhatian penonton untuk terus mendengar dan memahami dengan jelas isi kandungan yang hendak disampaikan tanpa timbulnya kekeliruan. Muhammad Wadi Anwar bin Ayub merupakan seorang pendakwah bebas yang dikenali ramai di Malaysia kerana kepitahan beliau menyampaikan ilmu agama dengan pendekatan yang mudah difahami dan menyentuh hati. Beliau dilahirkan pada 20 September 1983 di Sungai Petani, Kedah. Dari sudut pendidikan, Ustaz Wadi Anwar memiliki kelulusan dalam jurusan Syariah dan Bahasa Arab dari Institut Fatah Islami yang terletak di Damsyik, Syria. Latar belakang pendidikan beliau yang kukuh dalam bidang agama telah membentuk kepribadian beliau sebagai seorang tokoh ilmuwan Islam yang berwibawa. Selain daripada tugas utama sebagai penceramah dan pendakwah, Ustaz Wadi Anwar juga merupakan pengasas Akademik Darul Ilmi, sebuah institusi pendidikan Islam
yang memberi penekanan kepada ilmu akhirat dan pembangunan sasiah. Beliau juga memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Dakwah Global Sediaan Berhad, sebuah organisasi yang berperanan dalam menyebarkan dakwah dan pendidikan secara tersusun dan lebih profesional. Kesimpulannya, Ustaz Wadi Anwar bukan sahaja dikenali sebagai seorang pendakwah yang berilmu, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang aktif menyumbang dalam pendidikan, kebajikan dan pembangunan ummah. Ketokohan beliau menjadi inspirasi kepada generasi muda mengenal Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Selain daripada tugas utama sebagai penceramah dan pendakwah, Ustaz Wadi Anwar juga merupakan pengasas Akademik Darul Ilmi, sebuah institusi pendidikan Islam yang memberi penekanan kepada ilmu akhirat dan pembangunan sasiah. Beliau juga memegang jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Dakwah Global Sediaan Berhad, sebuah organisasi yang berperanan dalam menyebarkan dakwah dan pendidikan secara tersusun dan lebih profesional. Kesimpulannya, Ustaz Wadi Anwar bukan sahaja dikenali sebagai seorang pendakwah yang berilmu, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang aktif menyumbang dalam pendidikan, kebajikan dan pembangunan ummah. Ketokohan beliau menjadi inspirasi kepada generasi muda mengenal Islam secara lebih mendalam dan menyeluruh. Di dalam video yang bertajuk Perjalanan Alam Barzakh, terdapat 5 isi yang kami telah keluarkan. Salah satu isi dalam video ini ialah menjelaskan perjalanan yang dilalui oleh roh ketika berada di alam barzakh. Alam barzakh ialah alam gaib yang menjadi tempat persinggahan roh selepas dicabut nyawa, sebelum dibangkitkan semula pada hari kiamat. Di alam ini, roh akan menerima balasan awal berdasarkan amalannya semasa hidup, sama ada menikmati nikmat kubur seperti taman-taman syurga atau mengalami azab kubur seperti lubang daripada lubang-lubang neraka. Video ini turut menerangkan bahawa malaikat maut akan turun mencabut nyawa dengan rupa berbeza mengikut keadaan iman seseorang, sama ada rupa baik ataupun buruk. Selepas itu, roh akan dibawa naik ke langit untuk dicatatkan amalannya sebelum dikembalikan ke kubur untuk menunggu hari kebangkitan. Di dalam kubur pula, 2 malaikat iaitu Munkar dan Nakir akan datang untuk menyuai si mati, dan ketika itulah roh benar-benar akan mula merasai realiti sebenar di alam barzakh. Satu kekeliruan umum yang sering berlaku ialah anggapan bahawa roh seseorang akan terus masuk ke syurga atau neraka sejurus selepas kematian. Hakikatnya, berdasarkan ajaran Islam, roh tidak akan terus ditempatkan di syurga ataupun neraka. Sebaliknya, roh akan melalui satu fasa perhentian yang dinamakan sebagai alam barzakh. Di alam inilah roh akan direhatkan sementara, sama ada dalam kenikmatan ataupun azab, bergantung kepada amalan mereka semasa hidup. Penempatan akhir di syurga atau neraka hanya akan berlaku selepas hari kiamat, setelah setiap roh dibangkitkan dan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Justeru, alam barzakh berperanan sebagai tempat balasan sementara dan medan persediaan sebelum menghadapi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Perjalanan roh orang beriman selepas kematian merupakan satu proses yang penuh ketenangan dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bermula sebaik sahaja roh dipisahkan dari jasad dalam keadaan sakaratul maut. Bagi seorang mukmin yang beramal soleh, proses sakaratul maut ini dipermudahkan dan tidak sesakit seperti yang dialami oleh orang kafir atau orang fasik. Jadi, sebelum nyawa seseorang itu ditarik, dia akan dapat melihat rupa malaikat maut dan kehidupan alam di sana. Jika roh seseorang itu merupakan roh yang baik seperti orang mukmin, mereka akan melihat malaikat maut turun dalam keadaan bersama rahmat dan berwajah putih lagi berseri-seri. Namun, jika seseorang itu melihat wajah malaikat maut dalam bentuk yang hitam serta rupa bentuk yang menyeramkan, nescaya dia akan melupakan nikmat 60 tahun kehidupannya di dunia. Jadi, hanya dengan melihat wajah malaikat maut, seseorang itu dapat mengetahui dia akan ke syurga atau sebaliknya. Roh orang yang beriman dikatakan terlalu mudah untuk ditarik keluar, bagikan air yang dituang dari bekas minuman ke tanah. Hal ini demikian kerana roh-roh orang beriman ini selalu merindui Allah dan Rasul-Nya.
ketika berada di dunia. Malahan, mereka juga sentiasa mencintai akhirat dan selalu mengingati mati serta tertunggu-tunggu malaikat Israel. Antara dalil seruan Allah kepada roh-roh orang bermukmin untuk ke syurganya ialah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi diradai di sisi Tuhanmu. Terangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Allah menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata tersebut. Selepas tiba di langit pertama, bau kain kafan roh orang mukmin telah memenuhi langit pertama sehingga penduduk langit pertama bertanya, siapakah pemilik roh tersebut? Lalu selepas melalui 7 lapisan langit tersebut, buku amalan roh orang mukmin ini akan diletakkan di suatu tempat yang bernama Illiyin, iaitu tempat di mana buku amalan orang-orang beriman diletakkan. Setelah itu, roh orang mukmin keluar daripada jasad. Ia dibawa oleh para malaikat dalam keadaan yang suci dan wangi. Roh tersebut diliputi dengan rahmat dan ketenangan yang baik kerana amalan mereka yang baik semasa hidup. Roh orang beriman akan melalui satu fasa yang dikenali sebagai alam arwah atau alam sebelum barzah, di mana ia mendapat ketenangan sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat. Malam pertama roh di alam kubur merupakan permulaan alam barzah. Kubur orang beriman akan diluaskan, diterangi dengan cahaya dan dipenuhi dengan bauan syurga. Roh orang beriman ini kemudian akan didatangi oleh 2 orang malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, yang akan menyoalnya dengan beberapa soalan khas. Dengan izin Allah dan kekuatan iman serta amal yang diamalkan semasa hidup, roh akan dapat menjawab dengan tenang setiap satu soalan yang ditujukan. Jawapan yang betul ini akan menjadi bukti keimanan dan ketakwaannya. Lalu roh tersebut diberikan rehat dan kenikmatan di alam kubur. Ia akan melihat tempatnya di syurga dan merasa bahagia kerana telah berjaya melalui ujian kubur. Roh orang beriman juga akan dilayan seperti tetamu istimewa. Jadi, keseluruhan perjalanan ini menunjukkan betapa pentingnya persediaan iman, amal soleh, ilmu agama dan akhlak terpuji ketika hidup di dunia kerana ia menjadi penentu kepada keadaan roh di alam seterusnya. Berdasarkan video tersebut, isi kandungan yang ketiga ialah keadaan roh orang jahat yang mengalami kesempitan dan kesakitan. Alam barzah merupakan satu alam perantara kehidupan dunia dan juga akhirat yang dilalui oleh setiap manusia selepas mati dan sebelum kebangkitan pada hari kiamat. Ia adalah fasa penantian bagi roh setelah jasad dikebumikan, dan keadaan roh dalam alam ini berbeza-beza mengikut amal perbuatan seseorang semasa hidup. Hal ini disokong oleh dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis sahih serta pandangan para ulama. Antara dalil utama yang menunjukkan penderitaan roh orang jahat di alam barzah ialah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'atu tudkhilul fir'aun asyaddal 'azab. Yang bermaksud, di dalam kubur, neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah keluarga Fir'aun ke dalam azab yang sangat keras. Surah Al-Ghafir ayat 40. Ayat ini menjelaskan bahawa roh orang yang zalim seperti Fir'aun dan pengikutnya akan diazab secara berterusan pagi dan petang, walaupun sebelum pada hari kiamat. Ini membuktikan adanya azab kubur dan kesakitan yang dialami oleh roh dalam alam barzah. Tambahan pula, terdapat banyak hadis sahih yang menerangkan keadaan roh orang jahat selepas kematian. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW menceritakan proses perjalanan roh selepas mati. Baginda bersabda bahawa apabila orang kafir atau orang jahat meninggal, malaikat akan datang dengan wajah hitam membawa kain kasar dari neraka. Lalu roh tersebut dicabut dengan kasar seperti mencabut besi panas dari bulu yang basah. Kemudian roh tersebut akan dibawa ke langit tetapi tidak diterima dan akan dikembalikan ke bumi, lalu mengalami kesempitan dan azab yang amat pedih di dalam kubur.
Kemudian roh itu dipukul dengan pemukul daripada besi sehingga menjerit dengan jeritan dan didengari oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, hadis sahih. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam karya beliau Kitab Ar-Ruh menjelaskan bahawa roh orang yang jahat akan diseksa dalam pelbagai bentuk mengikut jenis dosa yang dilakukan. Beliau menyatakan bahawa roh orang yang berdosa akan berada dalam keadaan sempit, ketakutan dan azab dalam alam barzah sehingga hari kiamat. Pendapat ini juga turut disokong oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Tadhkirah, di mana beliau menghuraikan secara terperinci jenis-jenis azab kubur berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Menurut ulama tafsir seperti Al-Imam As-Suyuti dan An-Nawawi, siksaan dalam barzah adalah nyata dan bukan sekadar simbolik. Kesakitan dan kesepitan kubur adalah benar-benar berlaku terhadap roh. Bahkan ada yang menyatakan ia turut memberi kesan kepada jasad dalam bentuk tertentu. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menyatakan bahawa kubur bagi orang yang jahat akan disempitkan sehingga tulang belulangnya bertemu. Sesungguhnya kubur akan menekan seseorang. Jika dia seorang mukmin, dia akan dilepaskan daripadanya. Dan jika dia orang kafir, dia akan ditekan dengan tekanan yang akan menghancurkan tulang-tulangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi, hasan sahih. Oleh itu, berdasarkan dalil Al-Quran, hadis sahih serta pandangan para ulama, jelas bahawa roh orang yang jahat akan mengalami siksaan dan kesempitan dalam alam barzah. Ini adalah satu bentuk peringatan bahawa kehidupan selepas mati bukanlah satu kelalaian, tetapi satu kenyataan yang perlu dipersiapkan sejak di dunia lagi. Keadaan di alam barzah adalah gambaran awal kepada balasan di akhirat. Sama ada rahmat bagi orang yang beriman ataupun azab yang menyakitkan bagi mereka yang ingkar dan berdosa tanpa taubat. Seterusnya, manusia yang mati akan masuk ke alam kubur. Selepas selesai mengebumikan jenazah, Tok Imam akan membacakan talqin. Namun begitu, talqin yang dibaca 1% pun tidak dapat membantu jenazah di dalam kubur itu untuk menjawab soalan-soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Talqin yang dibacakan itu untuk memberi peringatan kepada orang yang hadir di tanah perkuburan itu. Yang akan membantu jenazah di alam kubur adalah kekuatan amalannya semasa hidup di dunia. Hanya kita dan amalan kita semata-mata. Hadis sahih ada menyebut, sesungguhnya apabila hamba itu diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabat berpaling daripadanya telah beredar pulang, dia benar-benar akan mendengar derapan kasut orang yang meninggalkannya. Selepas semua orang pulang, surah ini akan datang kepada kita dengan bentuk yang bercahaya. Pendapat lain ada mengatakan bahawa amalan yang baik akan datang menemuimu. Amalan itu berkata, sebentar lagi Munkar dan Nakir akan datang kepadamu. Janganlah kamu takut kepada mereka berdua. Kata-kata ini sama seperti bacaan talqin. Setelah itu, bermulanya ujian kubur yang mana malaikat Munkar dan Nakir datang kepadanya dan bertanya soalan-soalan kubur. Namun begitu, sesiapa yang rajin membaca Al-Quran dan surah Al-Mulk, ia akan menjadi peneman di alam kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada seorang lelaki hingga diampunkan baginya, iaitu Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk, riwayat Abu Daud. Jika roh si mati itu baik, maka selepas Munkar dan Nakir pergi, ada pendapat yang mengatakan sehari, seminggu atau 30 hari dan terus meninggalkan kita hidup di alam sana dan mendapat nikmat kubur, dibesarkan, diluaskan, kubur terang dan bercahaya serta berjumpa dengan orang-orang yang mempunyai amalan kebaikan. Dalam kitab Talaqil Arwah fi Alimil Barzah, ada satu kisah masyhur yang diceritakan Ibnu Al-Qayyim tentang seseorang yang bertanya kepada roh dalam mimpi atau ilham tentang Imam Fulan, seseorang yang terkenal baik dan soleh di dunia. Dia bertanya, apakah kamu tidak sama Imam Fulan? Maka dijawab, bukan, dia tidak bersama kami. Dia ditahan di tempat yang tertentu kerana urusan tertentu. Maksudnya, walaupun seseorang itu dikenali soleh di dunia, belum tentu dia terus bersama dengan orang-orang beriman di alam barzah, kerana mungkin masih ada hutang, ada kesalahan yang belum diampuni atau hak manusia belum diselesaikan. Hanya orang yang baik semasa hidupnya di dunia
akan bertemu dengan orang yang dari kalangannya yang baik antara satu sama lain. Sewaktu di dunia langsung tidak memikirkan Allah, tidak solat dan tidak menjalankan kewajipan sebagai seorang Muslim. Malaikat maut akan datang kepadanya dengan rupa yang hitam, dengan membawa kafan dari neraka dan busuk-busuknya dari neraka. Busuknya bau itu apabila langit pertama mampu bau betapa busuknya bau neraka. Bau busuk itu mampu mematikan dan menyeksakan. Nak dikatakan di sini, itu hanya bau dari neraka, belum keadaan dan api dari neraka sendiri. Tidak ada tandingnya. Sewaktu malaikat Israel mencabut nyawa orang yang fasik, rohnya berlari sehingga direntap olehnya. Malaikat mencabut nyawa seperti menarik duri-duri yang banyak daripada bulu binatang. Rentapan yang ditarik sehingga merentap kulit, dan sebab itulah menyakiti mayat ketika dimandikan hukumnya haram kerana mayat itu sedang sakit selepas baru dicabut nyawanya. Ketika malaikat mencabut nyawa si mati yang fasik, munafik dan seumpamanya, malaikat itu menyebut perkataan yang tidak elok, iaitu wahai roh yang kotor, keluar, dengan dibalutkan kapan dari neraka dan baunya yang amat busuk naik ke langit pertama. Apabila tiba di langit pertama, malaikat yang menjaga langit itu bertanya, siapa? Lalu dia menjawab, malaikat maut. Dia bertanya lagi, buat apa di sini? Lalu malaikat maut menjawab, membawa roh ini. Malaikat yang menjaga langit pertama itu menjerkah dengan mengatakan, roh ini tidak layak melepasi langit pertama. Umpankan dia turun ke bawah. Perkara ini disabitkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih, iaitu bahawa roh orang yang munafik, fasik dan kafir tidak dapat melepasi langit pertama apabila diangkat oleh malaikat selepas kematian. Dalil Al-Quran seperti surah Al-Mu'minun juzuk 23 ayat 99 hingga 100 dan juga disokong oleh ayat Al-Quran surah Al-A'raf juzuk 7 ayat 40. Apabila Munkar dan Nakir datang kepada si mati itu lalu menyoal beberapa perkara seperti man rabbuka, roh yang fasik akan menjawab, la adri. Tiada kekuatan amalan untuk membantu si mati menjawab soalan walaupun masa hidupnya dia kenal siapa nabinya dan siapa Tuhannya. Lalu dia akan dipukul oleh malaikat kerana mereka membawa satu batu atau pemukul, yang mana jika pemukul itu disentuhkan kepada gunung maka hancur berkecailah gunung itu. Nabi Muhammad SAW menyifatkan begitulah sifat pemukul itu. Kubur si mati juga akan menjadi gelap gelita, wujudnya binatang buas, dan ada yang mematuk, ada yang membelit dan ada yang menyengat. Sampai bila perkara ini akan terjadi di alam kubur? Perkara ini akan berterusan sehingga hari kiamat. Amalan semasa hidup boleh membantu roh di alam barzah. Banyak amalannya, tetapi saya fokuskan kepada 3 perkara sahaja, iaitu ilmu yang diajar atau disebarkan, Mashhaf Al-Quran yang diwarisi dan bersedekah. Pertama, ilmu bermanfaat ialah ilmu yang membawa pemiliknya kepada sifat rendah diri, mengamalkannya, menjauhi maksiat dan takut kepada Allah. Ia menjauhkan diri dari dunia, suka memberi nasihat, memuliakan ulama, mencintai makhluk dan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Menyampaikan ilmu yang baik akan terus mendapat pahala selagi ia diamalkan hingga hari kiamat. Sebaliknya, ilmu yang menyesatkan akan membawa dosa yang berpanjangan. Rasulullah SAW bersabda bahawa tiada sedekah yang lebih besar daripada penyebaran ilmu. Di akhirat nanti, darah ulama lebih berat timbangannya daripada darah syuhada. Baginda juga bersabda, sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat. Seterusnya, mewariskan Mashhaf Al-Quran yang ditinggalkan kepada anak cucu atau diwakafkan di masjid serta sekolah agama memberi manfaat berterusan, termasuk kitab tafsir, hadis, akidah, fiqh, tasawuf dan lain-lain. Selagi mana ada orang yang membaca dan memanfaatkan, pahalanya akan berterusan hingga ke alam barzah. Seperti dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 memerintahkan membaca dan belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mendalami ilmu agama. Belajar dan membaca Al-Quran serta buku-buku agama memberi manfaat besar kepada umat Islam. Hadis Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik manusia ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sedekah juga bertujuan membantu masyarakat mendekatkan diri kepada Allah dan menggalakkan budaya bantu-membantu sesama mukmin.
Islam menitik beratkan konsep ihsan. Adapun ayat 10 dari surah Al-Munafiqun yang menyebutkan akan bersedekah secara khusus, bukan amal-amal lainnya. Kerana sedekah merupakan salah satu amal yang pahalanya terus mengalir tanpa terputus. Sedekah akan memberikan bantuan yang sangat besar kepada seseorang yang sudah meninggal di alam kubur, bahkan di hari kiamatnya kelak. Sebagai orang beriman, kita digalakkan mengamalkan amalan-amalan soleh sebagai bekalan di alam barzah, kerana harta tidak dapat dibawa mati kecuali amalan yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alam barzah adalah tempat roh menunggu sebelum hari kiamat. Roh tidak terus ke syurga atau neraka, tetapi akan merasai sama ada nikmat atau azab berdasarkan amalan semasa hidup. Orang beriman akan tenang, kuburnya luas dan terang, manakala orang jahat akan sempit, gelap dan diseksa. Roh juga akan diuji dengan soalan malaikat tentang Tuhan, agama dan Nabi. Hanya orang beriman mampu menjawab, manakala yang lalai akan terkunci lidah. Doa anak soleh, sedekah jariah dan ilmu bermanfaat sangat penting kerana ia boleh membantu roh dengan meringankan azab atau menambah nikmat. Kesimpulannya, alam barzah mengingatkan kita untuk sentiasa beramal soleh dan bersedia menghadapi kehidupan selepas mati. Sebagai kesimpulan, ceramah perjalanan alam barzah oleh Ustaz Wadi Anwar memberikan gambaran yang jelas dan menyentuh hati tentang apa yang berlaku selepas kematian. Alam barzah adalah tempat persinggahan roh sebelum dibangkitkan semula pada hari kiamat. Dalam alam ini, roh akan melalui pengalaman berbeza mengikut amal perbuatan masing-masing. Roh orang beriman akan merasai ketenangan, kelapangan dan juga cahaya, seolah-olah berada dalam taman syurga. Manakala, roh orang yang berdosa pula dan tidak bertaubat akan berada dalam keadaan yang sempit, gelap dan penuh kesengsaraan, seumpama azab mereka. Di alam barzah juga, roh akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dan hanya mereka yang hidup dengan iman akan mampu menjawab dengan tenang. Menariknya, roh masih boleh menerima manfaat daripada amalan yang ditinggalkan di dunia, seperti sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan juga doa daripada anak yang soleh. Ini menunjukkan bahawa hubungan antara dunia dan akhirat masih berterusan melalui amal soleh.